nak masak lauk yang sederhana, memang sederhana betul, senang nak buat, lauk hari-hari tapi ada cerita dia. Inilah dia Kak Ai nak kongsikan resepi gulai lemak ikan kacang panjang. Masa Kak Ai kecil dulu, gulai ni lah selalu dimasak. Sebab kami ramai-ramai, bila bubur kacang panjang jadi banyak. Tapi kombinasi ikan dengan kacang panjang, gulai lemak memang sedap. Mak Kak Ai kata masak gulai lemak ni bila makan kena melekat-lekat kat bibir, santan dia. Maknanya pekat, tapi taklah pekat sangat. Inilah dia bahan-bahan nak buat gulai lemak lah. Kalau dulu guna lesung batu tak ambil banyak tau, dia tak pedas sangat. Cili merah, cili padi sikit, kita masuk dalam chopper lah. Kita letak dalam chopper. Dulu pakai lesung batu lain rasa dia. Lepas tu bubur kunyit hidup. Kak Ai teringat masa dulu ni memang favorite Kak Ai makan dengan sambal belacan. Okey, Kak Ai punya kali ni Kak Ai nak tunjukkan Kak Ai buat gulai lemak guna bawang. Kak Ai dulu orang-orang Perak bubur bawang tau, tapi tak banyak. Nanti Kak Ai ceritakan apa kelebihan dia. Salah ke bubur bawang ni? Okey, kita kisah pakai blender pun tak apa. Dah kita sekarang semuanya nak cepat kan. Kak Yang kalau ni boleh pakai lesung batu, tapi kat atas ni tak boleh nak tumbuk. Kita kisah Okay, cara nak masak gulai lemak, dia bukan masuk terus sekali. Nak sedap lah, kita kena masak cili yang kita kisah tadi dulu. Sebab cili sekarang kan besar-besar banyak air kan. Kita nak hilangkan bau-bau maung tu, biar kita setakat didihkan aja. Okay, masukkan. Okay, biar dia mendidih, kita masukkan sekali dengan serai dan juga asam keping. Biar dia lama sikit. Okay, tengok. Kita didihkan dulu. Kita akan cium bau yang tak sedap dekat hidung tu. Kita nak ni keluar. Okay, apa bezanya masak gulai lemak bawang dengan tak ada bawang? Ikutlah masing-masing. Kalau tak ada bawang, dia nak menyerlahkan rasa santan dan cili. Kalau tak ada bawang, dia nak menyerlahkan rasa santan, menyerlahkan rasa cili. Kalau ada bawang, dia akan keluarkan rasa manis bawang. Jadi rasa dia berlapis-lapis macam. Tak salah, dua-dua ada rasa. Sebab Kak Ai nak cuba sebab kita masak ikut cita rasa sendiri, ikut negeri, ikut siapa yang ajar kita kan. Jadi dua-dua boleh guna. Kak Ai pun selalu ikut mood aja. Tapi kalau Kak Yang punya dulu-dulu, mak masak, mak saudara yang selalu masak ni, dia memang bubur bawang. Selalunya bawang ros lah, yang kecil tu kadang sebiji, dua. Nak bagi manis-manis. Macam tu lah. Okay, dah didih dah. Kita masukkan santan cair dulu. Ini kot style orang dulu-dulu lah. Kalau sekarang masuk sekali. Sebab santan yang kotak tu dia dah memang pekat. Jadi dia susah nak pecah-pecah minyak. Kalau santan fresh ni kita kena kacau. Jadi masuk dulu macam ni. Bila hujung nanti kita masuk santan pekat, dia jadi cantik. Okay, kita masukkan garam. Kita kacau. Kita kena tunggu dia mendidih. Baru kita boleh masuk bahan dia. Okay, kita nak masukkan lepas ni. Apa dia? Teng jeng jeng. Okay, kita nak potong ni. Kat sini kamera. Kita nak guna kacang panjang. Kak Ai selalu guna kacang panjang. Ada orang guna ulam pegaga. Nak potong macam mana kacang panjang ni? Ni sedap tau kadang-kadang. Kalau dulu tak ada ikan pun kita bubur kacang panjang ni aja jalan. Okay, kita kena potong macam ni Kita potong panjang-panjang macam ni. Kita kena panjang-panjang sikit. Dia tak nak kita cepat hancur lah macam tu. Sebenarnya kan buat macam ni lagi sedap. Orang dulu-dulu kata Kak Ai belajar dengan ada seorang tu, kalau sayur main petik-petik macam ni. Sebabnya dia lagi manis dia kata. Mungkinlah sebab dia tak guna pisau tu kan, tak melekat-lekat kat stainless steel tu, kemungkinan. Okay, gulai lemak kita dah nak mendidih. Dia sebenarnya gulai lemak ni dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Tahap dia bila kita makan, bibir tu berminyak-minyak. Sebab santan, maknanya santan banyak lah kan. Okay, kita dah boleh bubur kacang panjang. Kejap mendidih. Dah mendidih dah. Mendidih tu maknanya dia punya temperature dia dah sesuai untuk bubuh barang-barang. Cantik kan? Okay dah. Okay, kita tak nak juga kacang panjang ni terlampau
lembik, nanti tak sedap. Dia nak ngam-ngam. So kita masukkanlah ikan. Kak Yang guna ikan selah. Selalunya kat rumah makan pakai ikan kembung je. Jumpa ikan selah pun boleh lah adik-beradik Masukkan. Kita masak sampai ikan ni macam ni dia punya kacau. Jangan situ-situ. Tengok mesti ada yang dah teringat-ringat kampung. Ikan dah masak, kita dah boleh hujung-hujung ni masukkan santan pekat pula. Bagi dia lagi cantik. Dia bukan jenis gulai lemak yang makan tu berkipas-kipas pedas tak. Jadi kita enjoy dia punya rasa dia. Itulah dia. Bila ada bawang, dia ada rasa manis-manis bawang. Kalau tak ada bawang, dia akan keluarkan rasa santan dan cili. Itu je beza dia. Okay, Kak nak rasa dulu. Teringatlah dulu makan ramai-ramai. Kampung kan Kak kita. Ini dia yang penyedap makanan. Sedap. Kak rasa kena bergaram sikit je lagi bang. Okey. Yang penting, masin masam tu kena terasa. Gulai lemak. Orang-orang kampung dulu-dulu. Okey, Kak Yang bergaram sikit. Dan kita kacau dia sampai minyak dia betul-betul minyak pula. Santan dia betul-betul masak. Bau kacang panjang tu sedap. Genius kan orang dulu-dulu? Tapi tak samalah kan. Dulu-dulu pakai lesung batu. Dulu-dulu ambil kelapa. Dapur kayu. Perah kelapa yang fresh. Jadi tak sama. Tapi kita cubalah. Kak Yan, kalau selain daripada kacang panjang boleh guna daun-daun lain tak? Ulang pegaga boleh. Asam belimbing boleh? Ya, itu pun boleh. Tapi asam tu kita tak boleh bubur banyak. Macam ni kita boleh jadikan sayur terus. Jadi kan masak ni je pun dah cukup. Tak payah nak buat sayur lain. Okay, inilah dia tips kita untuk kali ini. Tengok ya, kuah dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Tapi dia dah mula ada lapisan minyak dekat atas. Maknanya dia dah melekat-lekat dah dekat ikan dia punya. Santan dia bukan sebab dia pekat. Sebab santan dia dimasak dengan betul. Masak lama macam tu. Jadi kan cantik. Ikan dah masak, sekarang hancur pula ikan ni. Tutuplah api. Okay, kita nak hidangkan. Selalu ni makan apa ya? Nasi putih dah, sambal belacan, ulam-ulam. Yang ni kat kedai tak jual pun macam ni. Ni adalah makanan kampung dulu-dulu ni. Sedapnya. Okey, inilah dia lauk kampung. Salah satu bagi idea nak rasa-rasa dulu-dulu punya lauk macam ni lah. Masak simple-simple, masak hari-hari tapi menyelerakan. Okay, Kak Ya akan bersiaran lagi di video yang akan datang. Orang kata stay tune tau. Jangan ke mana-mana. Tengok setiap kali, 2 kali seminggu ada resipi baru. Like, subscribe dan share. Kita jumpa di masa akan datang. Bye. Terima kasih.